Tidak boleh dipertikai kenyataan bahawa tindakan ganas ini menyerang negara berdaulat dan merdeka adalah tindakan biadab, melanggar prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan melanggar semua peraturan ketetapan dalam tatanan hukum undang-undang dunia. Oleh itu, Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, bertentangan dengan prinsip yang disepakati oleh dunia. Dan tindakan ketenteraan berterusan itu tentunya berisiko, malah telah bermula menyebabkan ketegangan, eskalasi lebih besar, menggugat kestabilan serantau, terutama di negara-negara Teluk yang semuanya atau kebanyakannya diheret dalam kencah peperangan akibat dari serangan yang dimulakan oleh Israel yang bersekongkol dengan Amerika Syarikat. Tentunya sebagai negara bebas dan merdeka, Malaysia hanya mampu menyeru supaya gencatan senjata berlaku tanpa syarat, dengan serta-merta, dan kalaupun ada asas pertikaian, ia harus kembali ke meja rundingan secara konstruktif.